Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bahagia pengurusi surau Taqwa Haji Azhar beserta seluruh jawatan kuasa takbir surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dulu, kini dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan ataupun kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat yang terlalu banyak. Kalau nak sebut satu persatu mungkin tidak terhitung untuk kita nak sebut, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita dapat nikmat kesihatan khususnya, kita dapat nikmat solat berjemaah, kita dapat nikmat solat untuk bersama-sama, berjemaah bersama-sama, dapat nikmat solat maghrib itu sendiri, dapat nikmat berzikir, dapat nikmat baca Quran, kan. Lalu kalau nak sebut satu persatu itu terlalu banyak nikmat yang sehingga saat ini Allah masih lagi mengurniakan kepada kita. Maka sebab itulah saya nak ajak diri saya khususnya dari tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, marilah kita ikat nikmat kebaikan yang sedang Allah kurniakan ini dengan kita ikat senantiasa kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Banyak-banyak sebutlah, banyak-banyak alhamdulillah pada Allah. Di samping itu kita melaksanakan segala perkara kebaikan yang Allah suruh dan tinggalkan segala perkara yang Allah larang dan Allah tegah. Moga-moga dan mudah-mudahan nikmat kebaikan yang Allah kurniakan ini berkekalan kepada kita, ke dalam diri kita sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Dan moga-moga mungkin satu hari nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita membuat kebaikan itu, insya-Allah. Baik. Dan alhamdulillah juga tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pada malam ni juga kita dapat duduk sementara waktu menunggu waktu isyak untuk kita sama-sama membincangkan beberapa perkara, membincangkan berkenaan dengan satu kitab 35 adab pilihan dalam Islam karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan bacaan Ummul Kitab. Seterusnya kita hadiahkan bacaan Ummul Kitab tersebut kepada pengarang kitab ini almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kita pada malam ini akan kembali menyambung perbincangan ataupun perkongsian kita pada adab yang ke-35. Adab yang terakhir di dalam kitab 35 adab pilihan dalam Islam ini. Masih lagi dalam adab berkaitan adab menghadiri majlis perkahwinan dan mengucapkan tahniah atas majlis tersebut kepada pengantin ataupun kepada keluarga pengantin. Baik, jadi sebelum kita nak sambung perbincangan kita pada malam ini dalam muka surat 182, okey, para siapa-siapa yang ada kitab 182, iza du'ita ila zalik, itu kita akan sambung. Jadi izinkan untuk saya nak recap balik apa yang kita bincang pada permulaan tajuk ini. Moga-moga dan mudah-mudahan ada kesinambungan pada malam ini dan dapat kita
kata apa, dapat kita mengingati semula apa hukum-hukum dalam kita menghadiri majlis perkahwinan. Nak pula hari ni dah start cuti sekolah kan. Jadi minggu depan ataupun esok pun dah ada dah macam-macam jemputan kat Kedah, kat Perlis, kat Terengganu dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita mutalaah balik, sama-sama kita recap balik apa yang dibincangkan. Baik. Jadi antara intisari perkara yang kita bincangkan sebelum ini tuan-tuan adalah jemputan menghadiri majlis perkahwinan ni dia ada dua hukum kan. Dia ada hukum wajib dan dia ada hukum sunat. Baik. Bila mana dia jatuh wajib, bila mana dia mesej personal ataupun dia telefon personal kepada kita, maka dia jatuh wajib pada kita dan wajib untuk kita jawab jemputan tersebut. Ataupun pada hari ini dia dah sebut dah RSVP. Jadi kita kena jawablah RSVP tu. Sebab apa? Sebab dia jemput secara individu kepada kita. Manakala kalau jemputan tu dia buat secara grouping ataupun dia jemput secara umum, dia kata kepada seluruh anak qaryah surau Fas 1M dia jemput untuk menghadiri majlis perkahwinan anak saya sekian, maka dia jatuh sunat. Jadi perlu tak untuk kita jawab? Kalau nak jawab tak ada masalah. Kalau tak nak jawab pun tak ada masalah. Nak datang pun tak ada masalah, dan datang pun tak ada masalah. Okey, dia tak ada masalah apa-apa. Cuma yang pertama tadi tu dia jatuh wajib, dan kalau tak datang kena bagi alasan. Dia bukan setakat RSVP je. Dia kata dia boleh datang, tapi dia kena letak sekali kalau dia tak boleh datang, kenapa tak datang. Dan tak datang dia tu pula, tengok pula sama ada disebabkan uzur syar'i ataupun tidak. Contoh, dia tak datang sebab apa? Sebab pergi tengok wayang, cerita Papa Zola. Contoh kan? Sekarang ni tengah Papa Zola kan? Jadi contoh, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab dia bukan uzur syar'i. Uzur syar'i tu macam mana? Sakit, kematian, ataupun dan lain-lain yang dibenarkan oleh syariat. Okey, baik. Jadi jangan gaduh-gaduh lah. Maknanya lepas ni kalau nak pergi kepada siapa-siapa yang dijemput secara umum pun jangan pula tak pergi pula. Pergi tak ada masalah pun, pergi je lah. Jangan lepas ni tengok hukum sunat, hukum wajib, tak payah. Okey, ini sekadar nak bagi tahu pada tuan-tuan ada dua hukum. Maknanya kita kurang-kurang kalau orang tanya pada kita boleh tahu ada dua hukum. Tak adalah lepas ni bila mana orang jemput kita secara umum, tak apa, jatuh sunat. Kan? Sebab apa? Sebab Ustaz Wan kata tak payah pergi. Jangan nak tuan-tuan. Okey, dan bukan macam tu maknanya boleh nak pergi, silakan pergi. Cuma ni daripada sudut hukum. Okey, baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua pula adalah kalau digalakkan, bukan digalakkan, disunatkan kepada kita. Betul tak disunatkan? Saya lupa sekejap takut tersalah bagi hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, betul. Maka kepada sesiapa yang nak mengadakan majlis akad nikah, maka disunatkan mengadakan majlis akad nikah itu di masjid. Disunatkan. Bukan wajib. Maknanya kalau nak buat kat masjid. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh. Okey? Maknanya disunatkan buat di masjid akad nikah sebagaimana hadis yang telah sebagaimana yang telah dinaskan oleh para fuqaha atas perkara ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iklankanlah kalian akan pernikahan dan kalian jadikanlah ianya di dalam masjid. Okey, maknanya dalam masjid pula. Kalau siapa-siapa yang nak buat kat masjid, silakan, jadi sunat pada dia. Dan bila kepada orang masjid lah, kepada AJK masjid pula, adalah dia kena sediakan satu ruang untuk majlis akad nikah. Kalau boleh saya sebut kalau boleh, janganlah buat di dewan utama masjid. Sebab apa? Bila mana kita buat di dewan utama masjid, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam-macam maksiat, tuan-tuan.
Bukanlah maksiat dia akan jadi macam-macam kita pelanggaran adab. Contoh, orang yang datang bulan, orang yang datang masuk dalam Dewan Utama, sedangkan dia nak meraihkan majlis akad nikah. Kan, bila mana kita jemput, dia main masuk je. Kemudian ada juga yang main masuk masjid tanpa tanpa tudung. Kemudian bila mana duduk dalam masjid, sembang pula hal-hal dunia, sembang perkara-perkara yang tidak sepatutnya disembang di dalam masjid. Sebab itu kalau nak buat di masjid, saya sangat-sangat menggalakkan sila buat. Dan AJK masjid pula kalau boleh letaklah satu ruang dekat luar, hiaskanlah macam-macam dan sebagainya. Situlah sudut majlis akad nikah. Sangat-sangat baik. Okey, kalau dapat kita lakukan. Kalau masjid wilayah pun tengok macam masjid wilayah sampai ada 2-3 dewan di tepi. Dia tak masuk pun dewan utama. Jadi kalau boleh buat macam tu, alhamdulillah. Okey, baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pukullah rebana. Okey, pukullah rebana. Pukullah rebana iaitu alat muzik tradisional. Dia kalau ikutkan sejarahnya, rebana ni adalah dua perkataan. Satu rab, satu na. Rebana. Okey. Maksud dia apa? Rab tu adalah pukulan dan na tu adalah kami. Pukullah kami. Kan lagu Piramli ada sebut pukullah kami, kan? Itu dia punya lagu-lagu Piramli tu sangat-sangat nostalgia dan ada sebab-sebab yang memang dia kaitkan sikit-sikit berkenaan dengan adab-adab di dalam Islam. Baik. Jadi itu 3 perkara yang mungkin kita boleh ambil daripada apa yang kita bincangkan pada perbincangan kita yang lalu. Jadi pada hari ini kita nak sambung perbincangan kita. Okey, baik. Jadi kata pengarang kitab, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Idza du'ita ila zalik faltakun niyyatuka fil ijabati annaka tashhadu da'wata khairi mubarakah wa haflata sururin masyru'. Apabila kita dijemput ke majlis sedemikian, iaitu majlis perkahwinan, maka hendaklah kita menjadikan niatmu di dalam memenuhi jemputan itu bahawa engkau menyahut jemputan yang baik lagi diberkati. Okey, baik. Jadi bila mana kita bila mana kita dijemput ke majlis perkahwinan, tuan-tuan, betulkan niat yang pertama. Betulkan niat. Bukanlah niat kita nak menunjuk-nunjuk, bukanlah niat kita selain daripada perkara-perkara yang tidak baik, tetapi jadikan niat kita pergi ke majlis perkahwinan itu adalah kerana apa? Kerana memenuhi jemputan orang, ataupun memenuhi jemputan kawan, ataupun memenuhi jemputan adik-beradik kita dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, adalah memenuhi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Okey, apa pula kaitan? Okey, saya sebutkan sebelum ni adalah hakul Muslim ala Muslim sittun. Tanggungjawab kita kepada orang lain, kepada Muslim yang lain ada 6 perkara. Salah satunya, tuan-tuan, iaitu apabila kita dijemput ke dalam mana-mana majlis, maka pergilah. Apa maksudnya? Maksudnya, tuan-tuan, lebih nak dekat lagi pada kita supaya kita terasa sikit, iaitu bila mana tanggungjawab kita ni ada satu tanggungjawab dengan jiran yang lain. Dengan orang lain, saya ada tanggungjawab dengan Tuan Haji Azhar, saya ada tanggungjawab dengan Cik Basri, saya ada tanggungjawab dengan Cikgu Lutfi dan sebagainya. Saya ada tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia? Ada 6. Ada 6 perkara ni saya tak boleh nak lepas selagi mana saya duduk dalam komuniti. Okey? Selagi mana saya duduk dalam komuniti, maka saya ada 6 tanggungjawab. Ada banyak lagi lah, tapi Nabi sebut ada 6. Okey? Iaitu apabila saya dijemput ke mana-mana majlis, maka saya perlu untuk jawab. Maka untuk saya pergi. Kemudian yang lain pula, apabila dia beri salam, maka saya kena jawab salam. Itu salah satunya lah. Yang kedua, ada banyak lagi, ada 6 perkara lagi yang saya tak nak bincang pada malam ni.
Kita nak bincang lain kali yang benda tu. Okey, cumanya maka itu menjadi salah satu tanggungjawab kita memenuhi jemputan itu. Baik, itu yang pertama, niat dah. Niat nak memenuhi jemputan tu dah dapat niat baik dah. Dah dapat pahala dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pula menghadiri satu majlis yang sangat mulia di sisi Allah. Majlis apa tuan-tuan? Majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan ni adalah disebut dalam pengarang oleh pengarang kitab, dia merupakan salah satu daripada ibadah yang terbesar. Dan sebab itulah majlis perkahwinan ini bila mana dia disebut sebagai ibadah, maka jangan dicemari majlis mulia ini dengan perkara-perkara maksiat. Nah, memang kita nampak majlis perkahwinan tu Allah ada apa sangat kan? Makan, ada apa lagi, bagi goodies. Mungkin itu yang kita nampak. Tapi di sisi syariat, bahawa siapa-siapa yang mendirikan majlis perkahwinan, dia telah menyempurnakan salah satu daripada syariat. 50% dia telah sempurna. Sebab tu ibadah perkahwinan ni satu benda yang sangat-sangat besar di sisi syariat. Lebih lagi 50% tu solatnya dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi maka bila mana kita menghadiri di satu ibadah yang disyariatkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghadirinya, maka sudah tentu kita akan dapat ganjaran juga. Maknanya 2 kali ganjaran kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar tak, mudah tak Allah nak bagi ganjaran pahala pada kita dengan baiki niat kita, penuhi jemputan itu sebab tanggungjawab. Yang kedua adalah disebabkan kita nak meraihkan kegembiraan, ataupun kita nak mengaplikasikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadiri majlis-majlis tersebut. Okey, baik. Pertama, jaga niat. Okey. Yang kedua, jagalah ataupun peliharalah nilai-nilai yang telah disebutkan sebelum ini. Apa maksudnya? Jaga, peliharalah nilai-nilai yang telah disebut sebelum ini, iaitu yang pertama tuan-tuan, bila mana kita pergi majlis perkahwinan ini, perkara yang pertama yang perlu untuk kita lakukan bila mana kita dah sampai, jumpa tuan rumah, bagi salam pada tuan rumah. Jangan mengelak jumpa tuan rumah, mentang-mentang buat kat dewan, pintu masuk banyak, kita masuk ikut pintu tepi. Kan? Ataupun disebabkan nak tempah kursi banyak, ramai sangat orang duduk, maknanya kita masuk dulu tepi, kemudian bila nak balik baru jumpa balik, baru nak jumpa bila dah balik. Okay? Dan kadang-kadang tak jumpa langsung, sedar-sedar ada gambar je, ada jumpa ni, ada ni. Okay? Jadi bila mana kita dah masuk rumah orang, dia macam ni lah, bila mana kita nak masuk rumah orang, kita jumpa tuan rumah, macam tu jugalah mana-mana majlis. Lebih-lebih lagi majlis perkahwinan, jumpalah tuan rumah dulu, bagi salam, Assalamualaikum. Okey, barulah kita pergi tempat lain, baru nak cari kambing ke, cendol ke dan sebagainya. Ini tak, ni cari kambing dulu, ataupun hantar wakil dulu, pergi dulu, hantar anak aje pergi cari kambing, nanti ayah duduk. Janganlah macam tu tuan-tuan. Maknanya kalau boleh kita ajarlah juga anak-anak kita macam tu. Maknanya biarlah jumpa sama-sama lah. Tak adalah kita bertebaran lepas tu baru jumpa kat meja, tak. Sepatutnya kita ajar anak-anak kita berkenaan dengan adab ini. Sebab apa? Sebab kalau tidak diajar adab-adab ini, mereka nanti akan jadi, pada satu hari nanti mereka akan jadi kurang adabnya. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua tuan-tuan, bila mana jumpa tuan rumah, doa. Tak apa, nanti kita sentuh berkenaan dengan doa ni sekejap lagi. Yang ketiga iaitu bila mana dalam mana-mana majlis perkahwinan, bawalah hadiah. Okey, kalau tak nak bawa hadiah sekalipun, kan hari ini pattern kita salam kahwin kan. Salam kahwin tu anggaplah sebagai hadiah, jangan anggap sebagai pasangan. Ini dalam hati
Ya Allah, aku kena keluar duit ke? Aku makan sikit je. Dia main kecil macam tu tak tuan-tuan? Kan? Aku makan sikit, cendol tak berapa sangat, nasi minyak pun sikit je, bagi RM5 sudahlah. Kan? Betul tak? Ini memang realiti yang berlaku. Bukan boleh tanya pula pasangan, kita kena bagi ke duit Boleh pula tanya pasangan, nak kena bagi ke duit lepas makan ni? Kan? Jangan. Maknanya anggap sahaja duit yang kita nak bagi ataupun salam kau itu yang kita nak bagi itu sebagai imbalan kepada hadiah. Okey, kalau kita tak mampu nak bawa hadiah besar-besar, kita mampu untuk bawa duit saja, bawa duit. Niat. Sebab apa? Sebab mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi sebut apa Nabi kata, bawalah hadiah ke mana-mana majlis, hatta walaupun hadiah tersebut sebatang kayu siwak. Sebatang kayu siwak. Kayu siwak ni tuan-tuan, kalau ikut zaman Rasulullah sebelum ni, dan zaman sekarang pun, kayu siwak tu berapa? Tak ada harga pun, kayu siwak. Tak ada harga pun. Hari ni dia dah ada harga sikit. Sebab apa? Sebab diplastikkan, sebab dipotong elok-elok. Adalah sekarang ni dah berapa? RM5 ke? Tak sampai RM10 sebenarnya kot. Kayu siwak. Kan? Jadi nak katakan, walaupun murah sekalipun, bawalah. Walaupun tak ada harga, bawalah. Kalau kita tak mampu nak bawa hadiah besar-besar, bawalah sekadar ampau itu pun memadai. Yang penting ada hadiah daripada kita. Okey, itu maksudnya. Baik, kemudian yang keempatnya tidak berjabat tangan dengan bukan mahram. Okey, dalam keadaan kita bersukaria ni, janganlah kita mengambil kesempatan ataupun mengambil benda-benda yang dilarang oleh Allah, benda-benda yang ditegah oleh Allah, bersalam dengan orang yang bukan mahram kan. Dan begitu juga yang kelima, janganlah lalai solat. Ibadah perkahwinan okey dah. Tapi bila mana time solat Zuhur tu ramai yang kecundang. Mungkin kita boleh kata tak apalah, kita husnuzon doa musafir. Kan? Doa musafir. habis husnuzon itu sebenarnya tu. Okey, ataupun mungkin kita kata tak apalah, 4 Zuhur lambat lagi. Okey, yang penting jangan lalai solat dalam majlis perkahwinan, lebih-lebih lagi pada pada keluarga pengantin, pada pengantin sendiri. Tak ada nak jamak tuan-tuan dia ambil pula fatwa kenapa pengantin lelaki dan perempuan boleh jamak. Walaupun sebenarnya buat kat mana? Buat kat Kajang ni pun. Duduk kat mana? Duduk kat ni je. Mahkota cerah duduk kat ni, duduk kat pasal 1M je, tapi buat kat Kajang boleh jamak. Jangan buat fatwa bukan. Okey. Kalau buat kat Kedah, kalau buat kat Perlis, tak boleh. Itu sebab jamak, tak ada masalah. Tapi kalau buat macam tu jangan. Okey. Tak ada lagi fatwa yang membolehkan untuk kita jamak supaya pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sebab bukan daruriyat pun. Okey. Melainkan kalau doktor bawa undahan dan sebagainya, itu cerita lain. Okey. Baik. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, kalau tengok trend masyarakat kita, mereka akan cari dewan kan. Mereka akan cari dewan untuk membuat majlis perkahwinan. Sebab tu saya sarankan, kalau boleh carilah sekali. Kalau ada tempat situ, tempat solat. Kalau tak ada tempat solat sekalipun tuan-tuan, kita boleh minta penganjur untuk sediakan, boleh tak ada satu kawasan untuk tempat solat. Boleh, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita menyediakan tempat untuk mereka solat. Jangan nanti kata apa? Sebab apa tak solat? Penganjur tak sedia tempat solat pun. Pasal kita juga berdosa, ataupun kita juga menanggung. Sebab apa? Sebab orang tak solat. Sebab tu nak kena perhati baik-baik. Nak menganjurkan majlis perkahwinan ni, dia kata apa? Dia bukanlah susah, maknanya dia detail lah. Ada benda-benda yang kita perlu buat, perlu sediakan. Kan? Nak senang pada hari ni orang buat majlis akad nikah kat mana? Buat majlis perkahwinan kat mana? Tu kat masjid. Senang. Kan? Azan dia berhenti. Solat ramai-ramai. Berhenti kejap, solat ramai-ramai.
Okey, memang dah jadi trend sekarang ni. Masjid kat sini rasa tak nampak ke sini, masjid licin tak ada lagi sini. Tak ada. Tapi masjid kat KL ada dah. Memang dia orang buat betul dekat karangan parking masjid, buat kat situ. Okey, solat, azan berhenti, solat, lepas tu sambung balik. Okey. Baik. Itu di antara perkara ataupun nilai-nilai yang telah disebut sebelum ini untuk kita jaga. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, dan hendaklah kita mengambil ataupun memakai akan perhiasanmu menurut kadar yang dibenarkan oleh syariat. Okey, ni satu bab juga. Bila mana kita pergi majlis kahwin, majlis perkahwinan ataupun mana-mana majlis tuan-tuan, pakailah perhiasan menurut kadar yang dibenarkan oleh syariat. Janganlah berlebih-lebih sangat. Tak ada masalah untuk kita nak pakai pakaian baru ataupun pakaian yang perhiasan kita, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kata pengarang kitab, demi pertemuan yang baik dan mulia ini, kerana para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka berziarah maka mereka juga berhias. Maknanya mereka berhias tu maksudnya apa? Maksudnya smart lah. Pakai pakaian yang smart, pakai pakaian yang sesuai dengan apa? Dengan majlis perkahwinan. Lebih-lebih lagi kalaulah majlis perkahwinan itu dia ada dress code dia. Dress code sekarang ni ada dah. Pakai majlis yang macam tu. Kalau boleh kita raikanlah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Sebab tu kata apa? Kita meraihkan tu disebabkan apa? Disebabkan kita rasa hormat pada dia, disebabkan kita ambil sunnah daripada Nabi SAW ni. Bila mana kita niatkan macam tu, baru kita rasa tak terbeban, tuan-tuan. Kan hari ni dah ada trend, kalau dress code tu pakai baju batik, kan, pakai baju Melayu, pakai baju ni, pakai baju putih, pakai baju biru dan sebagainya. Mampu untuk raih. Kalau tak mampu, tak ada masalah. Jangan paksa diri sampai nak berhutang dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian dan apabila kita, yang keempat, dan apabila engkau hendak memulakan atau turut serta dalam perbualan, maka jadikanlah percakapan yang bersesuaian dengan suasana majlis. Jangan engkau bercakap perkara yang menyedihkan hati para hadirin atau percakapan yang dibenci oleh jiwa dan pendengaran. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang bijak dan pintar. Okey, baik. Dan yang keempat ni, bila mana kita nak memulakan perbincangan ataupun kita nak turut serta dalam mana-mana perbualan. Okey, pastikanlah percakapan kita tu, perbualan kita tu, kita nak mulakan perbualan tu sesuai dengan majlis. Apa maksud sesuai dengan majlis? Kalau majlis tu majlis gembira, majlis akad nikah, majlis seronok-seronok, jangan kita pergi bantai cakap benda-benda sedih. Kan? Macam-macam lah cerita benda-benda sedih. Kan? Kalau nak sebut, tu ada saudara saya seminggu buat kahwin, dah meninggal dunia. Sama macam ni. Kan? Kita sebut benda-benda yang tak sesuai. Apa lagi kita sebut benda-benda tak sesuai? Macam-macam lah. Jadi, jadikan diri kita smart dalam bila mana nak masuk perbualan tu, nak sembang dengan orang tu, sembang dengan dalam keadaan yang bersesuaian dengan majlis. Dan jangan sampai tak bercakap langsung dengan orang. Apa masalah juga. Sebenarnya majlis perkahwinan itu ataupun mana-mana majlis yang kita pergi ni adalah apa dia punya kata apa? Dia punya matlamat. Di antara matlamat kita nak meraihkan orang yang kita jemput, orang yang dijemput tu, dalam masa yang sama kita nak merapatkan ukhuwah kita. Kan, kita nak mengenali antara satu sama lain, kita nak kenal. Ni makan sambil makan sebelah-sebelah tak sembang pun. Tak boleh juga sembanglah sepatah dua kata. Orang Melayu ni kan dia berbudi. Orang Melayu kita ni kan berbudi, ramah, kan. Tanyalah sikit, dah makan ke? Walaupun tengah makan. Tanyalah soalan lain, daripada mana kan, daripada mana ke, apa dan sebagainya, saudara ke. Okay. Jadi itulah dengan apa sebagai permulaan kepada nak sembang orang dulu-dulu kita. Okey.
Baik. Jadi kita bersesuaian, percakapan tu biar bersesuaian dengan percakapan kita itu perkara yang menyedihkan para hadirin ataupun yang dibenci oleh jiwa yang mendengar. Sampai bila mana kita cakap je orang rasa sedih, orang rasa benci dan sebagainya, jangan. Sebab apa? Sebab orang yang beriman itu adalah orang yang bijak dan smart. Itulah orang beriman. Okey? Baik. Kemudian pengarang kitab menyebut lagi wa yustahabbu laka tahni'ah liman tuhni'uhu minaz zawjaini bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahhahu Ibnu Majah wal Hakim. Wa la tuhni'uhu bil qawli alladhi yuhanni'u bihi ba'dun nas birrifa'i wal banin fa innahu min tahni'ati ahli jahiliyah. Baik. Kata pengarang kitab, tuan-tuan, dan disunatkan bagi kita mengucapkan tahniah kepada pengantin. Baik. Selama ni, tuan-tuan, bila mana kita jumpa pengantin, selama ni sebelum kita masuk perbincangan, saya nak tanya je lah. Sebelum kita masuk jumpa sebelum ni, maknanya kita jumpa pengantin ataupun kita dapat jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan, kita sebut apa pada pengantin? Biasanya kita sebut apa? Kita tak sebut apa-apa. Kita sebut apa, tuan-tuan? Kita akan sebut, tak apa saya jawab. Tahu dah. Okey. Kita akan sebut apa ni? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kekal ke anak cucu. Betul? Tahniah semoga kekal ke anak cucu. Tahniah apa lagi kita sebut? Semoga berpanjangan jodoh ini di dunia dan di akhirat. Semoga kata apa, lekas dapat anak dan sebagainya. Kita sebut macam tu kan. Tahu tak kita bahawa ucapan semoga kekal ke anak cucu itu adalah ucapan orang-orang jahiliyah. Adalah ucapan orang-orang jahiliyah zaman dulu, zaman Nabi SAW. Sebab itulah Nabi tukar ucapan tersebut dengan doa. Okey, apa doa yang diajar oleh Nabi SAW? Iaitu doa yang disebut oleh Rasulullah SAW, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nampak tak? Apa maksud dia? Maksud dia semoga Allah memberi berkat kepadamu, memberi berkat ke atasmu, dan dia menghimpunkan kamu berdua di dalam kebaikan. Nampak tak doa? Pergi majlis orang, kita pula doa kepada dia dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita angkat adab ini, takkan dapat pahala pada kita, tuan-tuan. Kan dah 3 pahala dah kita dapat tadi. 2 tadi sebelum datang. Ni pula bila jumpa pula tuan rumah ataupun jumpa pula pengantin, kita pula sebut barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nak sebut bahasa Arab pun boleh, nak sebut bahasa Melayu pun boleh, nak menyanyi pun boleh, macam Mahizin kan. Kan lagu Mahizin kan. Kalau saya nyanyi jangan jadi hujan lagi, jadi jangan, saya tak nak nyanyi. Okey, jadi faham lah bila mana lagu Mahizin tu kan, dia sebut, dia menterjemahkan. Itu doa sebenarnya tu. Lagu Mahizin tu adalah doa. Dia menterjemahkan kepada lagu. Supaya apa? Supaya kita amalkan. Jadi lepas ni kita amalkan. Kita persebarkan doa ini bila mana kita pergi ke mana-mana majlis perkahwinan dengan doa barakallahu lak. Ataupun kalau tak hafal bahasa Arab, sebut je semoga Allah memberi berkat kepadamu berdua, kan, memberi kesejahteraan ke atasmu, menghimpunkan kamu berdua di dalam kebaikan. Okey. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan hadis ini telah disahihkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan janganlah kita mengucapkan tahniah dengan ucapan yang sebahagian orang ramai bertahniah
dengannya, iaitu ucapan birrifa'i wal banin, artinya semoga kekal ke anak cucu. Ini kerana sesungguhnya ucapan tersebut adalah daripada ucapan tahniah orang-orang jahiliyah. Okey, dan sesungguhnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya dengan ucapan tersebut. Nabi larang, tuan-tuan, Nabi larang ucapan tersebut, semoga kekal ke anak cucu. Okey, bagaimana untuk kita nak bukan menghalalkan, maknanya bagaimana kita nak menjadikan ianya dibenarkan oleh syariat, ataupun oleh adab, maka sebutlah semoga Allah memberi berkat kepadamu, ataupun masukkan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan kamu dalam kebaikan. Nampak tak? Jadi janganlah maknanya lepas ni jumpa ataupun pergi mana-mana majlis kita sebutkan perkataan ataupun ucapan-ucapan tahniah orang-orang jahiliyah, ataupun selain daripada itu. Congratulations lah, boleh, tak ada masalah, sebutlah congratulations. Tak ada masalah nak sebut congratulations, tuan-tuan, sebut. Tapi sebutlah dulu barakallahu lakum, sebutkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu kepada pengantin ataupun kepada keluarga pengantin. Okey, baik, di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari, Imam Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis tentang mendoakan pengantin. Hadis ni panjang. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a insanan qala barakallahu lak wa baraka alaihi wa jama'a bainakuma fi khair, wa qawluhu rafa'a bi fathir ra wa tashdidil fa mahmuzun ma'nahu da'alahu fi mawdi' qawlihim birrifa'i wal banin, wa kan kalimatan taqulaha ahlul jahiliyah fa warada an-nahyu anha kama rawa Baqi bin Mukhlad min tariq Ghalib 'an al-Hasan 'an rajul min Bani Tamim qala kunna naqulu fi jahiliyah birrifa'i wal banin falamma aja'a al-Islam 'allamna nabiyyuna qala qulu barakallahu lakum wa baraka fikum wa barik alaikum, wa akhraj an-Nasa'i wa Tabrani min tariqi ukhra an al-Hasan an Aqil bin Abi Talib annahu qadima al-Basrah fatazawwaja imra'atan faqala lahu birrifa'i wal banin faqala la taqulu hakaza wa qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Baik, dalam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan tahniah atas pernikahan kepada seseorang, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan semoga Allah memberi berkat kepadamu dan memberi berkat ke atasmu dan dia menghimpunkan kamu berdua di dalam kebaikan. Perkataan rafa'a maknanya mendoakan kepadanya pada tempat perkataan mereka dengan ucapan semoga kekal ke anak cucu. Ucapan ini diucapkan oleh kaum jahiliyah, maka telah warid larangan tentang berucap dengannya, seperti mana telah meriwayatkan Baqi' ibn Makhlad daripada Hasan, daripada seorang lelaki daripada Bani Tamim, dia berkata, kami dahulu pada zaman jahiliyah mengucapkan birrifa'i wal banin. Maksudnya apa? Semoga kekal ke anak cucu. Maka tatkala datang Islam, Nabi kami telah mengajar kami dengan sabdanya, kalian ucaplah barakallahu lakum wa baraka fikum wa barik alaikum. Okey. Dan Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani meriwayatkan hadis dari jalan lain daripada Hasan daripada Aqil ibnu Abi Talib bahawasanya beliau telah datang ke Basrah, lalu beliau telah mengahwini seorang wanita, maka mengucap tahniahlah mereka itu kepadanya dengan ucapan birrifa'i wal banin. Lalu beliau berkata, janganlah kalian berkata begitu, kalian katakanlah sebagaimana telah bersabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Kan? Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya pula Anil Hasan anna Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu tazawwaja imra'atan min Bani Jusam fadakhala alaihi al-qaum فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تفعلوا ذلك
qalu fama naqul ya aba Yazid qala qulu barakallahu lakum wa baraka alaikum inna kadzalika kunna nu'mar. Daripada Hasan bahawa Sayyidina Aqil ibnu Abi Talib telah mengahwini akan seorang perempuan daripada Bani Jusham. Lalu mereka, kaum Jusham ini adalah kaum Yahudi daripada Bani Jusham. Jusham. Dia adalah kaum Yahudi, masuk menemuinya dan mereka mengucapkan semoga kekal ke anak cucu. Maka Sayyidina Aqil bin Abi Talib berkata kepada mereka, jangan kalian melakukan sedemikian. Lalu mereka berkata, maka apa yang perlu kami katakan wahai Abu Yazid? Lalu Sayyidina Aqil ibnu Abi Talib berkata, kalian katakanlah semoga Allah memberi berkat kepada kalian dan semoga memberi berkat ke atas kalian. Sesungguhnya kami, sedemikianlah kami diperintahkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ucapannya. Lalu menurut guru kami Sayyid Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah taala, dalam kitab beliau Budur As-Sa'adah, beliau menyebutkan bahawa ucapan semoga kekal ke anak cucu menurut mazhab Maliki adalah tidak makruh. Maknanya boleh sebut menurut mazhab Maliki. Manakala dalam mazhab Syafi'i ianya adalah makruh. Ini perbezaan pula lah. Perbezaan di antara mazhab. Mazhab Maliki kata tak makruh, tapi mazhab Syafi'i kata makruh. Di antara sebab dimakruhkan adalah kerana apa? Kerana di sana tiada pujian kepada Allah ataupun doa. Nampak tak? Okey. Juga ianya adalah budaya jahiliyah. Namun sekiranya ianya didatangkan di dalam bentuk doa, seperti kita doa Allahumma alif bainahuma warzuqhuma baina salihain, warzuqhuma banina salihain. Maksudnya apa? Ya Allah, jinakkan hati keduanya dan rezekikanlah kepada keduanya anak cucu yang soleh, maka ianya tidak makruh. Nampak tak? Allah ataupun syariat bagi perkara yang tidak dibolehkan, tapi dia bagi juga satu solusi. Okey, maknanya boleh kita nak sebut tadi Allahumma salli alaihi wasallam, apa kita sebut tadi, semoga kekal ke anak cucu kan, tetapi masukkanlah unsur apa? Masukkanlah unsur pujian kepada Allah dan juga doa. Ya Allah, jinakkanlah hati keduanya ataupun kasih sayangkanlah keduanya dan rezekikanlah kepada kedua ni anak-anak yang soleh. Boleh, tak ada masalah. Jangan kata tak boleh, kita boleh, tak ada masalah, tapi masukkan. Masukkan. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan kerana apa? Kerana di sana tiada pujian kepada Allah ataupun doa. Okey, baik, itu. Maknanya lepas ni kalau kalau nak sebut pada pengantin ataupun kalau kita dapat jemputan menghadiri majlis perkahwinan, sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon, maka itulah perkataan yang kita kena mulakan ataupun kita akhiri, tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keduanya dengan kebaikan, ataupun semoga Allah memberikan kebaikan ke atas mereka dan merezekikan kepada mereka dengan anak-anak yang soleh. Nampak tak? Masukkan elemen doa dan juga pengharapan kepada Allah. Sebenarnya dia bukan setakat majlis ni je, tuan-tuan. Dia bukan setakat majlis ini yang kita kena masukkan pengharapan kepada Allah dan juga doa. Mana-mana perkara ataupun mana-mana aktiviti, mana-mana kertas kerja, mana-mana mesyuarat juga kita kena masukkan benda ni. Sebab jarang orang bila mana lepas mesyuarat kan, kita sebut ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati perancangan kita ini. Moga-moga Allah luruskan perancangan kita, moga-moga Allah beri kebaikan kepada kita. Okey, azan jap. Belum lagi? Belum lagi? Sebentar lagi. Okey, jadi masukkanlah tuan-tuan elemen tu itulah perbezaan kita dengan orang yang bukan Islam. Kita ada
perancangan, kita ada usaha, iaitu dari sudut perancangan kita, dari sudut meeting kita, kemudian doa kita dan juga tawakal kita. Itulah perbezaan di antara kita dengan orang bukan Islam. Maka sama jugalah dengan keadaan ini, jangan kita lupa untuk memasukkan ucapan doa dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sekejap. Kita azan jap, sambung sikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على لا حول ولا قوة إلا اللهم رب هذا والصلاة على سيدنا محمد رسول الله. Baik. Okey, kita sambung sikit. Allahumma salli. Okey.
وأغنانا الله تعالى عنه بدعاء رسول الكريم الذي علمناه كما تقدم. ومن الدعاء المسنون أيضا بارك الله لكم وبارك عليكم، رواه النسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنهما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتني أمي فأدخلتني الدهر فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير الطائر أي على خير حز ونصيب، rawahu Bukhari. Baik, dan Allah Taala telah mencukupkan bagi kita doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah disebut sebelum ini. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunatkan juga untuk kita menyebutnya adalah apa? Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Artinya semoga Allah memberi berkat kepada kalian dan memberi berkat ke atas kalian. Doa ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahiku, maka ibuku mendatangiku lalu ia masukkan aku ke dalam rumah dan ternyata di dalamnya ada beberapa orang kaum wanita dari kaum Ansar dan mereka mendoakan di atas kebaikan dan keberkatan dan semoga di atas habuan dan nasib yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey. Baik, jadi dalam hadis ni juga nak menunjukkan kepada kita bahawa bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam tu ada bersama-sama dengannya tetamu-tetamu dalam majlis tersebut, maka kaum wanita daripada kaum Ansar tu mereka mendoakan kebaikan ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan doa yang diajar oleh Nabi, iaitu barakallahu lakum wa baraka alaikum. Okey. Jadi itu sahaja untuk perjumpaan ataupun perbincangan kita pada malam ni, tuan-tuan. Izinkan untuk saya simpulkan kepada 3 perkara. Yang pertama iaitu kita disunatkan, bila mana kita dijemput ke dalam majlis perkahwinan, baiki niat kita yang pertama. Yang kedua iaitu jaga ataupun pelihara nilai-nilai adab yang telah disebutkan sebelum ni. Sebagaimana contoh, jumpa tuan rumah, bawa hadiah, tak berjabat tangan dengan orang bukan mahram, kemudian tidak lalai solat. Yang ketiga, hendaklah kita mengambil pakaian ataupun kita pakailah pakaian yang menurut kadar yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang seterusnya, bila mana kita nak memulakan perbincangan ataupun perbualan, biarlah percakapan kita itu bersesuaian dengan majlis. Dan yang terakhir, bila mana kita berjumpa dengan tuan rumah, disunatkan untuk kita mengucapkan tahniah kepada pengantin dengan doa yang diajar oleh Nabi, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, ataupun dalam bahasa Melayunya, semoga Allah memberi berkat kepadamu, memberi berkat ke atasmu dan dia menghimpunkan kamu berdua di dalam kebaikan. Adakah kita boleh nak berdoa ataupun kita nak mengucapkan tahniah ataupun pujian selain daripada doa tersebut? Dibolehkan, tak ada masalah, sekiranya ucapan kita itu didatangkan di dalam bentuk doa yang lain. Kalau tak hafal doa tadi mungkin panjang sangat, boleh sahaja, tapi biarlah ucapan itu dalam bentuk doa macam disebut oleh dalam mazhab Syafi'i, disebut apa? Allahumma alif bainahuma, ya Allah jinakkan hati keduanya dan rezekikanlah kepada keduanya dengan anak-anak ataupun cucu yang soleh dan solehah, maka ianya tidak makruh. Baik, itu saja sebagai perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dalam kita nak mengaplikasikan adab-adab yang disebutkan pada malam ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kelemahan itu datang daripada diri saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau mengambil masa tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu.
Yang baik itu datang daripada Allah. Siru ala barakatillah wa maghfiratillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafaranan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.